Okay guys, ini adalah CDI-CDT padu. Okay, CDT nak sharekan kepada kawan-kawan. Siapa yang ada masalah motor dia ada cut off, kita bawa kan. Gear 1, Gear 2, tu ada cut off. Jadi apabila ada cut off, kawan-kawan punya mesin tak boleh pergi maximum power. Top speed, pick up top speed tak dapat maksimum. Yang ni kepala otak dia, jadi kena pakai. Jadi untuk bagi motor kawan-kawan boleh pergi maksimum kelajuan, kepala otak ni kena tukar. Jadi penting lah kalau kita nak memotong kan. Jadi lambat bahaya. Nanti kereta depan cepat sampai kat kita, berlaku kemalangan. Jadi bahaya. Jadi benda ni penting. Untuk kawan-kawan memotong apa kan. Kalau ada cut off bahaya. Jadi untuk CDI-CDT padu ni support daripada blok standard 53, 54, 55, 56, 57 sampai blok 85mm Jet 8. Jadi untuk CDI-CDT ni order daripada Tuan Azim 2771, nombor tracking akhir sebagai rujukan owner. Order untuk CDI-CDT padu. Untuk soket CDI ni boleh PNP pada motor EFI High Power, EFI Dream, EFI Class 1, Wave 100, MR1, SYM Ibona 110, Demak Evo Z 110 boleh pakai PNP saja.